Kita melakukan melalui bulan Ramadan ini ada yang 50 tahun, ada yang telah melaluinya 60 tahun, ada yang telah melaluinya 70 tahun. Sebenarnya apa yang kita dapat daripada Ramadan itu? Adakah Ramadan hanya Ramadan? Adakah tidak memberikan apa-apa pada kita? Walhal Allah sebut tentang ayat Ramadan ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau jadi orang yang bertakwa pada Allah. Hari ini dipesankan kepada kita dengan ketakwaan. Apakah kita telah menjadi hamba yang takut? Kerana hamba yang takut saja yang Allah redha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyya rabbah. Selagi kita tak duduk tempat takut, tuan-tuan, la'allakum tattaqun, Allah tidak akan redha kita. Tuan-tuan, jika Allah tidak redha kita, di mana tempat kita di akhirat? Takut itu apa sebenarnya? Ramadan mengajar kita tentang arti yang besar tentang takut ini. Saya tidak memanjangkan, tuan-tuan, sebab kesempatan yang tidak banyak. Ramadan ini kalau kita lihat, satu kalimat yang selalu disebutkan oleh manusia dan kita, saya khususnya, Ra Mim Dad Alif Nun. Maka isyarat yang diberikan oleh ulama ini, Ra dalam kalimah Ramadan itu isyarat kepada ridallahu ala saim. Allah redha kepada orang yang berpuasa. Kenapa Allah redha kepada orang yang berpuasa? Kerana apa makna puasa ni, tuan-tuan? Imsak, menahan diri. Ada orang yang faham tentang tahan diri ini makan, minum dan berjimat pada siang hari. Sebab itu ada hadis daripada Nabi SAW. Ada orang yang berpuasa tetapi dia hanya dapat lapar dan dahaga sahaja, tetapi dia tidak dapat apa-apa natijah daripada puasa tersebut. Beta ulama menyatakan puasanya orang yang saleh, orang yang khawas. Iktibar daripada puasa dia dapat tahan dirinya, tuan-tuan, anggota tujuhnya daripada dia melakukan perkara yang Allah tidak redha. Dia boleh tahan matanya, telinganya, lalu dia bawa anggota yang tujuhnya kepada perkara yang Allah redha. Tangannya dulu tidak boleh, tuan-tuan, memegang Al-Quran. Hasil daripada Ramadan, tangan dia tadi menjadi cinta untuk mengambil Al-Quran setiap hari. Matanya yang dulu tidak mampu untuk memandang Al-Quran, hanya memandang peti-peti televisyen, hanya memandang handphone yang ada di tangan. Tetapi selepas daripada Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah satu bulan yang masyhur diperkatakan, iaitu bulan Al-Quran, mata kita menjadi cinta untuk memandang Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kalam Allah. Tuan-tuan, apakah kecelakaan dan kehinaan seorang hamba Allah yang langsung matanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menatap kalam-kalamnya? Apakah satu kehinaan yang besar dalam kehidupan kita yang Allah tidak mengizinkan kita untuk memandang kalam-kalamnya? Tuan-tuan, saya teringat apabila saya melihat satu video, iaitu seorang penulis Mashaful Al-Quran Madinah yang bernama Osman Taha. Tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi umrah, Quran yang berada di Masjidun Nabawi ini adalah hasil pada manuskrip tulisan tangan yang ditulis oleh seorang yang bernama Osman Taha, yang umurnya sekarang 80 lebih, tuan-tuan. Sewaktu diinterview tentang Syekh ini, ditanya oleh orang yang menemuduga dia tentang penulisan, apakah peristiwa yang berlaku dalam umurnya ketika ia menulis Al-Quran dengan tangannya sehingga 8 versi sekarang. Apa yang menjadi ketakutan kita tentang mukjizat Al-Quran? Satu perkataan yang menggetar jiwa kita, tuan-tuan, tentang Al-Quran ini. Dia berkata, saat aku menulis tentang ayat-ayat jannah Allah, tanganku seolah-olah tidak mahu berhenti untuk menulis Al-Quran ini kerana tenangnya tentang ayat ini. Tetapi saat aku menuliskan tentang ayat-ayat neraka Allah dan azab Allah serta seksa Allah, seksa yang dijanjikan oleh Allah, tubuhku berpeluh, tanganku menggeletar,
Aku takut setakut-takutnya. Inilah perasaan yang berlaku ke atas diriku setiap aku menulis akan Al-Quran ini. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Dan inilah mukjizat Al-Quran. Hatta hamba yang menulis akan Al-Quran ini dapat merasakan tentang kebesaran Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, jika kita sendiri Allah tidak benarkan menatap Al-Quran itu, betapa hinanya kita pada sisi Allah.